Hari yang ke-6 adalah hari yang terakhir kita membantu Rashidah ni men-set up kedai dia. Waktu ni aku buat live, sambil buat live tu kira stok dia daripada hari tu yang kita orang beli tu. Kalau terkurang boleh komplain, kalau terlebih kita diam gitu kan. Sambil-sambil tu aku susunlah bahagian ni nak letak apa untuk bahagian ni kan. Ni kat sini ada colour rambut apa bagai. Lepas tu Mak Ti tolong set up bahagian perfume. Lepas tu kat sini bahagian jamu-jamu, nak mengetatkan, melonggarkan pun ada. Lepas tu nak apa orang panggil sakit urat, minyak-minyak sakit urat, sakit badan segala benda, yang tak bernafsu, pencuci wanita pun ada kat sini. Korang boleh je datang dekat Viratu ni. So dah kedai ni dah siap set up. Nampak tak banyak barang. So kat sini ada contact lens, ada ring tak ada ring, nak besar nak kecil ada. Lepas tu barang-barang kau nak putih dalam masa 7 hari, dalam masa 3 hari ada kat sini. Barang-barang lokal pun ada. So korang yang nak datang boleh datang dekat Kampung Melayu, dekat AC neighborhood tu. Ada kedai dia kat area pintu masuk tu. Ada Viratu, besar-besar kat situ. Korang boleh datang support dia. Lepas ni kita seronok lah pula buat video waktu ni. So diorang kena nanti yang nak bersih-bersihkan pun lap-lap, orang panggil mop lantai gitu je. Yang terakhir tu pandai duduk sini tak kaku pula, lagi mop pula kedai dia kan. So okay, bye. Assalamualaikum.